Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan. Hari ini Abang nak sampaikan satu cerita seram tapi pengajarannya bagus. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik untuk kita semua, dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, memberikan keamanan untuk kita satu dunia, juga memberikan umur yang diberkati. Pada yang dengar cerita Abang, kalau ada dalam keadaan tak sihat, kita doakan semoga cepat sembuh seperti sedia kala dan semoga kita semua dijauhi daripada sihir dan hasad dengki. Tanpa membuang masa lagi, Abang akan sampaikan satu pengalaman yang dihantarkan oleh Nurul, berlaku dekat Sabah. Kalau tak silap Abang mulakan dengan auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semua mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin. Cerita kali ini dikongsikan oleh Nurul, berlaku di Sipitang pada tahun 2016. Waktu tu dia masih lagi tingkatan 3. Dia ada seorang ustazah yang mengajar dekat sekolah dia dalam pelajaran agama. Seorang ustazah tu memang baik sangat dan memang sangat membantu student. Pada masa yang sama, semua orang tahu ustazah ni memang antara orang yang memang diminta untuk kalau ada masalah alam sebelah. Kalau ada orang kerasukan kat sekolah ataupun ada kerasukan dekat jiran-jiran, ustazah ni memang selalu diminta untuk buat ruqyah. Jadi ni dia dikira terror jugalah kalau dalam buat ruqyah meruqyah ni. Ustazah ni masih muda lagi. Jadi pada satu hari itu dia orang belajar macam biasa, belajar pelajaran agama Islam dalam kelas. Semua orang macam gembira. Kalau tengok daripada email macam sekolah perempuan rasanya. Jadi semua orang gembira belajar tentang sesuatu daripada alam sebelah, kan memang seronok kan. Jadi pada satu hari itu, bila dah masuk tajuk tu, ustazah ni pun ulas. Dia kata, ustazah nak ajar kamu semua tentang ruqyah. Dia kata, dia ceritakanlah sejarah ruqyah, macam mana ruqyah ni dibuat, kenapa ruqyah ni dibuat, segala macam lah berkenaan dengan ruqyah. Jadi Nurul kata pada waktu tu dia ni adalah seorang pelajar yang riang dan seorang yang riuh dalam kelas. Bila dengar tentang ruqyah tu, entahlah kenapa dia rasa macam seram sejuk. Padahal ayah dia imam, dia kata, dan ayah dia selalu je cerita pasal ruqyah, meruqyah orang, itu tak ada masalah, dia kata. Ini bila ustazah ni cerita ni, ada dah mula rasa macam tak kena, ada yang entah kenapalah tak selesa lah gitunya. Jadi bila di hujung-hujung pelajaran tu ada lebih kurang katakanlah 15 minit macam tu, jadi ustazah tanya, okey, ada siapa-siapa tak yang nak kita praktikkan macam mana ruqyah ni supaya nanti kalau kamu semua menghadapi situasi kamu semua tahu, dia kata. Jadi ramai-ramai kata, oh nak kita orang nak diruqyah lah, kita orang nak belajar ruqyah dan nak diruqyahkan, dia kata. Oh, bagi siapa yang tak tahu, ruqyah tu adalah bacaan-bacaan dalam Al-Quran yang digunakan untuk mententeramkan kalau ada jin-jin atau menghalau jin-jin daripada badan manusia. Kalau yang mana tak tahu. Jadi orang selalunya yang baca adalah ustaz-ustaz yang faham tentang ruqyah. Jadi ada kalau jin masuk dalam badan tu, baca ruqyah, jin tu kita halau lah. Bakar ke, halau ke, sunatkan. Tak tahu apa tambah. Okey. Jalan lanjut cerita. Jadi bila ramai-ramai kata nak ustazah, nak belajar ruqyah, nak diruqyahkan. Jadi ustazah kata, okey, kita ni ada 15 minit lagi ni, dia kata. Jadi jomlah kita ramai-ramai pergi ke surau. Jadi dia orang ni pun ramai-ramai lah pergi ke surau. Nak pergi ke surau tu nak belajar tentang ruqyah. Nak tengok macam mana ustazah meruqyahkan orang ni. Jadi ramai-ramai lagi surau. Sampailah dekat surau, ustazah kata, okey, sebelum kita mulakan kita kena berbaris. Semua duduk secara sejajar. Duduk dan kaki kena menghadap ke depan. Maksudnya kaki menghadap ke kiblat itulah. Okey, jadi dia macam berselunjur. Ayat ni sedap, berselunjur kakinya ramai-ramai ni. Okey, jadi berbarislah ramai-ramai semua perempuan ni. Bertudung semua elok, semua berselunjurlah kaki. Jadi ustazah kata sebelum kita mulakan ruqyah, baca dulu Al-Fatihah ramai-ramai. Bacalah Al-Fatihah ramai-ramai. Baca selawat Nabi, bacalah ramai-ramai. Okey, dah siap baca Al-Fatihah, selawat Nabi semua. Ustazah kata ustazah akan mulakan ruqyah dan ustazah akan baca sekuat-kuatnya. Nanti kalau ada apa-apa, kamu relax aja, dia kata. Tenang dan tarik nafas. Kosongkan fikiran, dia kata. Nanti ustazah, kamu akan merasainya bagaimana ruqyah itu berjalan dalam diri kamu. Okey, ni tak ada masalah. Sudah selawat, baca Al-Fatihah, dah yakin diri. Nurul pun okey je. Tak adalah apa sangat. Cuma dia gelak-gelak lah. Dia kata macam, alah ni pelajaran je. Tak ada apa pun. Okey.
Sekali ustazah pun bacalah. Mulalah ruqyah. Baca, ustazah baca kuat, nyaring pula tu. Dia dengar macam, wah, lain macam ustazah ni baca. Okey, ustazah tu baca ruqyah tu. Tengah-tengah baca, tiba-tiba dengar bunyi orang mengerang. Macam tu. Dengar orang mengerang macam tu. Rupanya dia orang ni semua buka mata. Sebelum baca ruqyah tu, dia orang semua tutup mata ni. Jadi bila dia orang buka mata, dia orang tengok salah seorang daripada kawan dia orang, badannya dah melengkung. Dia punya kepala dia dah melengkung. Kena bayangkan melengkung macam ni. Kepala dia ni memang rapat betul dekat perut. Melengkung betul ni. Jadi pada waktu tu semua orang dah rasa macam, apa hal lah? Kenapa lah tiba-tiba nama budak tu Nia? Kenapa tiba-tiba Nia jadi macam tu? Jadi semua macam tergamam lah. Ustazah kata tenang. Jangan risau. Mungkin ruqyah yang ustazah baca tu memanggil sesuatu ada dalam badan Nia ni. Jadi ustazah ni pun pergilah kat Nia. Dia bacalah surah-surah. Lepas tu daripada baca surah-surah, Nia muntah terus. Lepas muntah, kawan-kawan tolong bersihkan semua. Sebab tak sangkalah Nia jadi macam tu. Jadi dibacakan ruqyah, dibacakan ayat-ayat, Nia pun tenang semula. Daripada bengkok badan dia sampai kepala dia ni kena dekat perut dia, bayangkan punya bengkok. Akhirnya selepas ustazah baca ayat-ayat penenang, dia tenang balik, dia angkat kepala balik. Lepas tu ustazah tanya, Nia okey? Nia tanya balik, saya okey ustazah, kenapa dengan saya? Kamu muntah, tengok ni, muntah dekat lantai. Dan kamu tadi macam ada sesuatu dalam badan kamu. Dia kata, entahlah ustazah, saya rasa tak ada apa-apa, saya okey je. Dia kata, okey tak apa, kita semua relax, santai-santai, kita teruskan bacaan ruqyah. Jadi dia pun teruskanlah bacaan ruqyah. Dan selepas tu tak ada lagi peristiwa yang pelik-pelik. Dan ruqyah tu ditutup dengan Al-Fatihah, selawat Nabi, dan juga beberapa bacaan. Dah tutup. Kat sini berlakunya perubahan pada badan Nurul, bukannya yang hantarkan cerita yang kena. Jadi lepas habis ustazah baca ruqyah tu, penutup ruqyah, dia rasa macam satu pintu yang kuat tertutup dalam badan dia. Macam tu. Jadi dia rasa macam tak sedap hati. Badan dia dah mula rasa sejuk, dia dah mula rasa tak happy ada dekat sekolah. Dia rasa macam ada yang tak kena. Kenapa dia rasa macam keadaan walaupun panas dia kata waktu tu, cuaca panas tapi badannya sejuk. Ni menggigil-gigil dia kata. Jadi lepas habis 15 minit tu beruqyah bersama ustazah, dia ni masuklah kelas. Bila dia dekat dalam kelas, dia dah tak fokus dah apa benda pelajaran. Dah tak nampak dah apa benda dah. Cuma dia ingat nak balik, dia nak rehat. Dia rasa dia tak suka dekat sekolah ni. Dia rasa macam ada tak kena ni, dia kata. Ada yang huru-hara. Jadi sepanjang pelajaran tu sampai ke petang, sampai ke waktu balik tu, dia memang tak fokus dengan pelajaran. Dan kawan-kawan dia semua tanya kenapa muka dia pucat, kenapa mood dia tak ceria. Dia ni lah seorang yang huru-hara, gerak-gerak, gelak-gelak. Seorang yang suka membahan kawan, tapi perubahan total pada dia pada waktu tu, dia dah mula tak bercakap, dia dah mula tak buat apa-apa. Dia duduk diam. Dia kata dia tak ada perasaan, tak nak cakap. Dia kata dia tak ada hawa nafsu nak cakap, tak ada hawa nafsu nak belajar. Dia cuma nak balik, nak selimut, nak tidur. Itu je. Dia punya badan dah rasa seram sejuk, macam demam, dia kata. Okey, jadi sepanjang tu sampai ke balik tu memang dia tak buat apa-apa dan dia memang perubahan sangat total. Semua kawan-kawan dah tegur. Ada juga kawan-kawan yang sempat panggil ustazah. Ustazah datang jumpa Nurul. Ustazah kata, tak ada apa ni. Dia kata, ini yang biasa-biasa je. Mungkin terkesan sebab baca ruqyah tadi. Mungkinlah perasaannya, dia punya perasaan, dia punya penghayatannya terlalu ke dalam sangat. Itu yang jadi macam tu. Ustazah cakap macam tu. Jadi pada waktu tu Nurul diam je. Dia macam tak berminat lagi nak apa-apa. Sampailah balik. Dia ni balik naik van ramai-ramai. Jadi dia pun naiklah van. Bila dia naik van, tutup pintu van, okey, dia rasa penat pada waktu tu dan rasa sejuk dan dia pun tertidur. Sedar-sedar daripada tidur, dia tengok dia dekat atas katil dekat rumah. Lepas tu ada adik dia, ada mak dia, lepas tu ada bapak dia duduk sebelah dan dia pun pada waktu tu tanyalah kenapa, apa yang terjadi. Dia kata sebenarnya, dia ceritalah sebenarnya Nurul ni macam terkena sesuatu. Dia kata, "Sek baik ayah ada, ayah bagi ruqyah, ayah tenangkan." Kata, okey. Jadi Nurul tanyalah apa sebenarnya yang berlaku. Dia pun nak tahu juga apa yang terjadi pada dia kan. Jadi dia kata balik daripada sekolah tu, sampai je van dekat rumah, Nurul terus buka pintu, dia berlari masuk dalam rumah. Bila masuk dalam rumah, dia duduk, dia cempak beg dia cempak tudung dia. Lepas tu dia duduk tengah-tengah rumah, dia menangis. Sepanjang dekat tengah rumah tu dia menangis sampai ke mak dia pujuk, adik dia pujuk, tak jalan. Jadi pada waktu tu bapak dia pergi kerja ni, masih lagi ada kat tempat kerja. Bapak ni imam, jadi ada buat 2-3 kerja lah kan.
Jadi bapak dia belum balik, mak dia risaulah keadaan Nurul yang menangis, mencakar-cakar, nangis. Dia kata teruk sangat dia menangis sampai mak dia pun bacalah Fatihah ke, bacalah benda-benda selawat, tak jalan. Tetap juga dia melalak-lalak, dia meraung-raung, tarik-tarik rambut, berguling-guling, macam kecewa sangat, tak tahu apa sebab. Tapi mak dia dah boleh agak, ini mesti ada sesuatu daripada alam sebelah. Sebab Nurul tak pernah jadi macam tu, dia tak pernah tantrum macam tu, dia seorang anak yang baik, dia kata. Jadi pada waktu tu adik dia pun cubalah untuk tenangkan kakak dia, peganglah kakak dia, kena tepes tangan adik dia sampai sakit tangan adik dia hampir-hampir kena tumbuk dengan si kakak. Lepas tu dah di si Nurul ni menangis, tiba-tiba dia diam. Dah, mak dia kata pelik pula kenapa diam. Dia berlari ke dapur, nampak nasi, dia makan nasi. Dalam periuk tu, nasi tu masih baru masak, dia makan. Memang tak berhenti, sampaikan pada waktu tu si adik macam nak marah tau. Macam, kak, kau buat apa ni? Makan nasi, kita pun belum makan. Nak cakap macam tu, tapi mak dia tahan. Mak dia kata, ini bukan kakak engkau ni. Ni ada orang lain ni dalam badan. Kita tunggu ayah kau balik. Tak apa, kita kawal je supaya dia tak keluar daripada rumah. Okay. Jadi bila dah jadi macam tu, lepas dia dah makan, dia masuk bilik, dia tidur. Waktu dia meraung-raung, menjerit-jerit. Tadi nangis, dia marah pula. Menjerit-jerit, memekik-mekik, memetir-metir dekat dalam bilik sampailah dia penat dan tertidur. Bila petang tu bapak dia balik, mak dia ceritalah. Mak dia cerita apa yang terjadi pada Nurul. Dah habis-habis cerita. Lepas tu bapak dia kata, budak ni ada yang terkena ni, tak apa, kita ubat malam karang. Jadi malam tu dia pun duduk kat katil, adik dia pegang, mak dia pegang, bapak dia pun baca. Mula-mula bapak dia okey. Bapak dia ingat ni biasa-biasa punya yang masuk dalam ni. Jadi bapak dia baca. Lepas tu lama-lama bapak dia macam keras bacaan tu. Dia diam aja. Nurul tak buat apa-apa. Dia diam. Dia cuma matinya bergolek-golek. Jadi bapak dia baca makin keras. Dan akhirnya bapak dia macam seolah-olah marahlah dengan apa yang terjadi tu. Dan akhirnya Nurul sedar. Itu yang dia tersedar tu. Jadi pada waktu tu, bila dah Nurul sedar, bapak dia dah cerita semua segala macam. Mak dia tanya, kenapa abang tadi baca keras-keras? Tadi mula-mula okey, kenapa baca keras-keras? Bapak dia jawab apa? Ada sesuatu yang terjadi pada Nurul ni, memberi kesan kepada hidup dia nanti, dia kata. Jadi mak dia tanya, apa benda? Entahlah, dia kata, tapi perasaan dia akan jadi macam tu. Jadi bapak dia tanyalah, mana sebenarnya apa yang terjadi menyebabkan Nurul jadi macam ni? Dan Nurul ceritalah dekat sekolah, ada bacaan ruqyah segala macam tu. Jadi bapak dia cakap, sebenarnya ruqyah tu tak boleh dibaca sebarang. Kalau dibaca sebarang, dia akan jadi macam tu lah. Dia akan, orang yang tak ada apa-apa, dia akan menyebabkan orang tu terpanggil sesuatu untuk datang dekat dia. Itu bukanlah kelemahan, tapi itu kesan daripada ruqyah. Kalau orang tu memang ada sesuatu dalam badan, dibaca ruqyah, dalam badan tu akan pergi. Tapi kalau orang tu tak ada apa-apa, dibaca ruqyah pada dia, takut-takut dia menarik sesuatu daripada tempat lain untuk menempel dekat dia. Itu yang ayah dia jelaskan dalam email, bukan abang. Okay. Jadi pada waktu tu bila dah dengar macam tu, okey, jadi Nurul kata, habis saya akan jadi apa? Bapak dia kata tak tahu, mungkin ada sesuatu yang awak akan dapat, atau awak akan alami, atau apa sajalah. Sebabnya waktu ayah ruqyahkan kamu, ayah rasa perasaan yang sangat tak senang. Dia kata ada sesuatu yang akan jadi pada kamu. Pada waktu tu Nurul diam juga. Okey, bapak dia kata untuk mengelakkan daripada perkara-perkara buruk terjadi, jadi untuk waktu sementara ni, sehari ni kamu esok tak payah pergi sekolah, kamu duduk je rumah. Okey, dia pun okey lah, dia sihat, dia kata tak ada masalah. Okey, tak ada masalah, buat macam biasa. Cuma waktu dia duduk kat rumah, dia mula rasa yang tak sedap. Dia nampak kelibat-kelibat hitam, dia nampak macam ada orang berjalan dalam rumah. Kadang-kadang dia nampak ada makcik melintas dekat depan rumah, padahal semua tu terjadi dekat dalam pagar. Mana mungkin dekat dalam pagar ada orang masuk. Dia jadi, apa benda yang dia nampak ni? Dia rasa pelik lah. Dia cerita dekat mak dia. Mak dia kata tak apa, tunggu ayah balik lah nanti. Cerita dengan ayah. Mak ni tak tahu nak komen apa-apa. Okey, jadi pada seharian dia duduk rumah, baca buku, mengaji, relax-relax, semayang, buat macam biasa, macam kehidupan biasa. Esok paginya dia pergi sekolah. Kat sinilah terbongkar semuanya. Jadi bila pergi sekolah, lepas tu dia duduklah kat tempat dia macam biasa, nak tunggu waktu perhimpunan. Lepas tu kawan dia datang, kawan dia tepuk daripada belakang. "Hui, kau ke mana semalam?" Dia kata. "Oh, cuti lah," dia kata. "Aku tak sihat, entah badan tak sedap." Dia tak nak cerita lah kat kawan dia yang dia kerasukan kat rumah. Tak nak lah kan. Dia cakap, "Badan tak sihat, aku cuti semalam." "Tak, kau tak cuti semalam tu, waktu kelas sains. Kau pergi mana?" "Waktu kelas sains aku pergi mana? Aku cuti, aku tak datang." Dia kata. "Tak," dia kata, "engkau datang." Jadi bila dengar macam tu, lepas habis perhimpunan, dia orang semua masuk dalam kelas sebelum kelas bermula kan.
Jadi semua pun memberi kesaksian yang Nurul datang sekolah, tapi dia diam. Sepanjang kelas dia diam. Bila dah nak masuk tengah hari tu, tiba-tiba Nurul keluar daripada kelas. Lepas tu dia hilang entah ke mana. Itu yang kawan-kawan dia pelik. Dia ke mana? Nurul tetap juga jelaskan dia tak datang sekolah. Boleh tanya mak dia, boleh tanya adik dan bapak dia. Dia tak datang sekolah. Tapi kawan-kawan memberikan saksi yang lain. Kata semuanya Nurul datang. Tapi Nurul tak bercakap, diam dan tak tengok pada papan hitam. Duduk tunduk ke bawah, buat macam kerasukan lah macam tu. Jadi selepas tu cikgu pun masuk. Cikgu pun cakap lah, Nurul semalam waktu kelas saya awak ke mana? Tiba-tiba awak lari je dengan tak bawa beg, dengan tak bawa barang, awak tiba-tiba lari je. Jadi pada waktu tu dia beritahu, cikgu saya tak datang sekolah semalam. Sampai cikgu tu telefon mak si Nurul ni. Mak si Nurul cakap apa? Nurul ada kat rumah. Dia tak pergi mana semalam. Ada dia punya MC pun ada semua. Dia kata memang dia duduk rumah. Jadi pada waktu tu, kelas-kelas kawan kelas dia dan cikgu jadi macam terpinga-pinga. Kita orang ni semalam nampak siapa, dia kata. Jadi semua dah jadi takut lah kan. Adakah benda ni terkait dengan ruqyah yang ustazah baca? Tak tahulah dia kata apa kaitan. Okey, Nurul simpan benda ni. Dia pun bila kawan-kawan dia dah tahu dia macam ada sesuatu yang terjadi pada dia kan. Terjadi pada dia di sekolah. Kawan-kawan kata waktu Nurul datang, dia orang berborak waktu Nurul diam. Dia orang pegang Nurul, badan Nurul sejuk, dia kata. Lepas tu muka Nurul muram dan pandang ke bawah. Dia tak pandang ke atas, pandang bawah aja. Itu yang terjadi. Ajak pergi kafe kantin waktu rehat pun Nurul tak bergerak, diam dalam kelas, diam je. Jadi yakinlah diorang yang semalam ni diorang ni nampak bukan Nurul tapi sesuatu daripada alam sebelah. Kecoh lah dekat sekolah jadinya kalau tiba-tiba jadi macam tu kan. Kalau kita pun kat sekolah kecoh. Okey, jadi balik daripada sekolah tu, Nurul tanya dengan ayah dia, tanya apa yang terjadi dan dia cerita apa yang terjadi pada ayah dekat sekolah, apa yang kawan-kawan dia dan cikgu-cikgu alami. Ayah dia kata, inilah yang ayah takutkan. Kalau ada sesuatu benda yang terjadi dan benda tu memberi kesan bukan kepada kamu, pada kawan-kawan yang lain. Jadi pada waktu tu Nurul cerita juga, dia kata dalam sehari ni dia nampak macam benda-benda hitam, benda-benda apa benda lah, dia kata melintas-melintas. Ayah dia tergamam. Pula macam tu, dia kata. Jadi ayah dia tanya, cuba tengok, perhatikan keliling rumah kita ni, ada tak sesuatu? Lepas tu Nurul kata, ada nampak orang melintas. Ada nenek tua. Dia cakap macam tu. Memang Nurul nampak, dia kata nampak macam orang melintas kat tingkap. Kadang-kadang macam ada benda bayang-bayang hitam dekat nak masuk bilik air. Nampak dalam rumah. Bapak dia tepuk dahi. Bapak dia kata, inilah yang bapak takut. Kamu punya hijab dah terbuka. Dah terdiam Nurul. Alamak, disebabkan ruqyah ustazah hijab dia terbuka. Dia cakap ayah dia tutup balik. Dia tak nak tengok hantu. Tutup balik, nanti dia tak boleh tengok cerita seram. Dia dah suka tengok cerita seram. Dia kata tutup balik. Bapak dia cuba buat, tapi bapak dia tak ada pengetahuan ke arah tu. Minta tolong dengan kawan lah. Ini makan masa jugalah kan. Cuba tutup banyak kali. Tak tutup. Tetap sampai sekarang, kata Nurul, masih lagi dia boleh nampak. Sampaikan yang orang terakhir berubatkan dia beritahu, kami bukan fed up, tapi kami anggap ini adalah ketentuan takdir yang kena pada Nurul. Nurul boleh nampak sesuatu daripada alam sebelah mengikut apa yang Allah tetapkan. Kalau nampak, nampaklah kan. Kalau tak nampak, tak nampaklah. Ikut Allah tetapkan. Jadi sejak daripada tu 2016 sampailah sekarang, kata Nurul, itulah yang menyebabkan dia ni memang agak seram juga kalau nak dengar cerita seram, nak tengok cerita hantu. Sebab disebabkan ruqyah yang ustazah tu baca menyebabkan perubahan besar dalam badan dia, yang dia ni boleh nampak sesuatu daripada alam sebelah. Terima kasih sangat-sangat sudah dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Perasan tak abang cerita laju macam kereta api kan? Sebabnya dekat luar dah ada bunyi yang bukan-bukan. Jadi abang tak nak terganggu, cepat-cepat habiskan cerita. Kalau tidak, ceritanya panjang lagi, macam mana dia kena ganggu. Sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan yang abang nak sampaikan untuk dijadikan kenang-kenangan. Ucapan yang pertama datangnya daripada Nur Zahirah dari Gopeng, Perak. Dia nak buatkan ucapan selamat hari lahir buat suaminya, iaitu Afizul bin Muhammad Zamzuri, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 10 hari bulan 5, dengan ucapan semoga sentiasa dalam rahmatnya, diberi kesihatan tubuh badan, dilimpah ruahkan rezeki dan bahagia selalu. Selamat hari lahir encik suami, ikhlas dari isterimu dan anakmu Afia.
Ucapan yang seterusnya datangnya daripada seorang bonda, iaitu Cuanini nama dia. Mohon doa daripada semua. Dia kata anak dia nombor 3 kurang sihat, berada dalam keadaan yang tidak berapa baik. Jadi dia kata mohon doa daripada semua ahli keluarga besar JSPL. Semoga doakan anaknya cepat sembuh seperti sedia kala. Marilah kita sama-sama doakan semoga anak kepada akak ini cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk pengetahuan, anaknya sekarang sedang intern nurse di Hospital Pakar Puteri dekat Johor Bahru. Nama anak dia adalah Emilda Sofia, dan semoga Emilda cepat sembuh seperti sedia kala. Di kesempatan ini, abang nak mengucapkan daripada JSPL, nak mengucapkan selamat hari lahir buat Liana, yang mana tarikh lahirnya jatuh pada 8 hari bulan 5, dengan ucapan selamat hari lahir buat Liana, semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik dan sentiasa dalam rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Moga ceritanya menjadi iktibar, pengajaran dan hiburan untuk kita semua. Hingga berjumpa lagi dalam hari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasanya cerita paling pendek kot.